Mereka semua terdiam. Tak ada lagi ketawa sumbang. Tak ada yang nak sambung makan. Daging yang tinggal dibiarkan sejuk. Ayam madu, ikan bakar, kambing panggang, semuanya tak disentuh lagi. Kerana mereka rasa mereka tak bersendirian. Dan entah dari mana, bunyi gendang halus mula kedengaran dari tengah hutan. Bunyi yang tiada sumber, tapi ada rentak. Rentak yang tak pernah diajar dalam YouTube. Bahagian seram sebenar masih belum mendengar. Bob menelan air liur kesat. Kau rasa tu bunyi radio ke? Mak Yen sambil mengenggam ayam panggang berisi. Radio kepala kau. Kat sini mana ada lain, Bob? Mereka semua duduk rapat-rapat di bawah flysheet. Unggun api yang tadi menyala terang kini tinggal bara merah malam, seakan tak berani menyala terang lagi.